kasih sudi mari kita menerima dengan besar hati lah. Hari dari gang jawab juga. Okey, tanya. Masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil quduri wal dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absari wa jaiha wa ali wa sallam. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau pemudahkan usaha kami ini ya Allah, yang Kau pemudahkan usaha kami di akhirat. Alhamdulillah kita berada di sini dalam majlis harmoni hajat yang hendak dinyatakan sini sudah diketahui, dan lagi ini saya mewakili anak ini ayah anda kepada anak anda lah. Ini anak bossu, itu anak sulung, ini menantu. Ada seorang lagi tu dia ada masalah kerja sikit. Jadi alhamdulillah lah hari ini kita berjumpa untuk merayakan persaudaraan akan bersepadang. Saya sebenarnya suka dekat Kelantan lah sebab saya lagu di Mesir dulu. Jadi belum saya terus rasa nak tahu juga keluarga perempuan ni mana ayah dia, mana mak dia. Saya ingat ayah sulung, mana sulung. Jadi tujuan kita datang ni pertama ni untuk tanda jadi dan mainan di satu tahun tanda jadi dan sebagainya dan ketenangan. Jadi masalah yang pertama sekali saya pergi bagi pandangan masa dulu. Jadi dari segi macam apa anak dia cakap tadi, apa dia kata tadi? Tarikh aku. Jadi ada dua benda saya bagi pandangan tentang tarikh itu. Saya kata anak anda cakap tadi betul ni macam robot kereta api dia. Dia kalau kita dia kalau kita pada robot kereta api. Kalau robot takar tu ikut je kan. Jadi saya nampak apa yang dia mereka setuju tu dalam antara raya haji dengan raya puasa tu dalam puasa. Waktu masa tu hari apa, pukul berapa ke, dia nak baru pukul 12 malam ke, ada dia bincang lah. Kita cukup wilayah tu. Yang pertama, jadi saya rasa kedua-dua ni dah setuju tak ada masalah lah. Lepas tu dari segi yang lain, sini apa, penyedah aku nasi dekat tu dikabul lah kalau nak buat lah. Molek dia, molek kita lah. Gitu lah. Jadi hari ni, bagi pada asas pada tingkah sebenarnya, sadilah untuk menikahkan. Mu sangat aku sangat mu, gitu lah dia kurang. Tu kan dia saya gitulah saya cakap jangan tengok kau lalu kepala dia aku tak tahu kaum gitu lagi dia cuma kita dia tempat itu kalau ayam ni nak komen apa lagi dari sini kami bagaimana itu rasanya Lama sikit laju sangat tu. Lama sikit. Saya tanya. Kamu dia tahu tak dua. Cintanya. Saya. Lagi. Okey. Tunggu kejap. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Alright. Sini pula. Lagi sekali. 1, 2, 3. Lagi kejap. Okey. Oh, salam lagi, salam. Dah biasa, tak pernah di mana. Sini. Okey. Sekali 1, 2, 3. Okey. Sini lagi satu lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey.
Masih tutup.